Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini masalah kisah pada 3 kelompok lah. Jadi ahli waris yang ada ialah 2 orang zaujah, 2 orang isteri, 8 orang akhun li ummi, adik-beradik lelaki seibu 8 orang, dan adik-beradik lelaki sebapa 2 orang. Ruusnya 2 orang. Ini ruusnya 2, 8, 2. Jadi kita perhatikan dia punya saham atau sihamnya. Zaujah sahamnya ada 3, akhun li ummin ada 4, akhun li abin ada 5. Okay, zaujah bagiannya ialah 1/4 kepada harta suami, sebabkan tiada anak, 1/4 lah dapat penuh. Kemudian akhun li ummin, adik-beradik lelaki sebapa seibu dapat 1/3. Jadi akhun li abin dapat asobah lebih, baki dapat asobah. Jadi dia punya asal masalah ada sebab ada pembawanya ada 2, 4 dengan 3, maka didarab 3 darab 4 dapat jumlah asal masalah 12. 12 asal masalah. Kemudian kita tengok antara ru'us dan siham. Pertama, zaujah 2 dengan 3. Di sini berlaku tabayun. Apabila tabayun, maka kita ambil dia punya jumlah ru'us 2. Kita letak di sini jadi al-mahfuzat. Al-mahfuznya yang pertama 2, kemudian kita tengok yang di sini yang kedua ni 8 dengan 4. Sini pula berlaku tawafuk. Tawafuk, jadi kita bahagi dengan nilai yang angka yang sama, iaitu 4 bagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 ni dapat 2. 8 bagi 4 dapat 2. Ini dipanggil wifqul ru'us. Jadi dia jadi mahfuz yang kedua. Yang ketiga pula akhun li ab, adik-beradik lelaki sebapa, ru'usnya 6, sihamnya 5. Jadi di sini tidak boleh bahagi dengan angka yang sama, maka dia tabayun. Maka pada tabayun kita ambil jumlah ru'us 2. Jadi sini letak 2. Seterusnya kita perhatikan dia punya al-mahfuzat, iaitu 2, 2, 2. Jadi di sini berlaku tamasul lah. Bila berlaku tamasul, untuk kita dapatkan juz as-saham, juz as-saham, sahminya ialah tamasul, kita pilih salah satu. Kita pilih ini kah, ini kah, ini kah. Kita pilih, kita terapkan dengan jumlah asal masalah, iaitu 12. Jadi 12 darab 2. 2 darab 12 jawapannya 24. Jadi dipanggil ma-sahhat minhul mas'alah, apa yang mengesahkan masalah, yang dirujuk untuk kita membuat pembahagian agar tiada berlaku pecahan. Jadi juz saham tadi ni didarablah 2 tadi ni didarab dengan 3, didarab dengan 4, didarab dengan 5 untuk dapat jumlah bulat lah. 3 darab 2 sama 6. 6/24.
seterusnya. 4 darab 2, 8. 8/24. 2 darab 5 sama dengan 10/24.